Okey, sekarang korang dah mendengar ya semua penjelasan tentang kehebatan kelebihan modul bisnes BioRich ini. Dan insya-Allah modul ini akan menyebabkan korang berjaya balik modal dan untung dalam masa cepat, dan jangka pada sederhana boleh menjana pendapatan yang lumayan, dan pada jangka panjang korang boleh pencen dan seterusnya kau boleh freedom. Mencapai kebebasan keuangan, kebebasan masa, kebebasan kesihatan, kebebasan barakah, dan fly for freedom over the world. Jadi macam mana nak capai itu semua? Nombor satu, tindakannya ialah korang kena bergabung, sertai BioRich ini. Mudah aja, ada step-stepnya kat situ. Ikut je flowchart keahlian ahli BioRich baru. Macam mana dia? Nombor satu, download aplikasi. Di situ ada 3. BioRich Global yang B itu. Lepas itu BioRich Shop untuk yang Malaysia. Dan yang BI itu ialah BioRich Shop untuk Indonesia. Yang Singapura, Brunei dan sebagainya, korang boleh guna yang Malaysia. Okey. Step kedua, daftar ahli baru. Step ketiga, cara beli PIN D. Step keempat, cara aktif ahli baru. Mudah je, ikut je step-step tu. Boleh scan dekat situ dan tengok video tutorialnya. Okey, seterusnya, macam mana korang nak bawa keluar bonus, komisen yang banyak yang ada dalam korang punya bisnes di BioRich ini. Okey, nombor satu, semak bonus di K-Wallet. Daripada K-Wallet tu nanti pindahkan K-Wallet ke e-wallet. Okey, step seterusnya boleh withdraw ke e-wallet dan terus akan dimasukkan ke bank. Dan juga korang boleh semak sama ada transaksi withdraw itu telah dimasukkan ke bank ke belum. Ada aplikasi dia. Bonus ini dibayar setiap hari bekerja. Maksudnya kalau di BioRich ini di Malaysia kita bekerja daripada hari Selasa sampai Sabtu. So bonus akan dibayar daripada hari Selasa sehinggalah hari Sabtu. Waktu bekerja. Gratis, free, tidak ada apa-apa charge. Kalau ada charge, itu sebenarnya charge daripada bank yang korang sertai. Jadi kalau pihak yang melakukan transaksi itu banknya charge, maka charge itu akan dikenakan kepada korang. BioRich sendiri tidak mengambil upah, tidak mengambil charge di situ. Okey, gratis. Okey, seterusnya flowchart stokis BioRich. Jadi kalau korang nak berjaya, bagus kau jadi master outlet atau stokis. Jadi di situ diterangkan basic apa yang korang kena tahu. Contoh, cara beli stok, usahawan outlet, UO tu ialah usahawan outlet tahap 1 punya. Yang kedua itu ialah cara tukar stok ke stok repurchase. Yang ketiga itu cara tukar stok ke PIN D daripada menu baru master outlet. Maksudnya apabila korang menjadi master outlet ni atau stokis ni, kau boleh jadikan stok gantung itu PIN untuk plan A, ataupun menjadikan dia produk untuk maintain, ataupun kalau di Indonesia dipanggil RO, repeat order di plan B. Dan seterusnya cara beli stok master outlet. Jadi di sini kita nak bagi gambaran bagaimana mudahnya untuk korang berjaya di BioRich ini dan menguruskan bisnes di BioRich ini hanya dengan menggunakan handphone. Boleh belajar dengan menggunakan scan aja. Yang lain-lain tu korang klik-klik aja, ketik-ketik je, then bisnes selesai. That's why ambil peluang ini, sertai BioRich, bergabung BioRich sekarang juga.